Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 48. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang sekeliling, sedangkan hakikatnya hidup kita adalah hasil daripada pilihan kita sendiri. Kita tidak sentiasa boleh memilih apa yang berlaku kepada kita, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana kita bertindak balas. Hari ini kita memilih untuk bangun atau terus mengeluh. Hari ini kita memilih untuk berusaha atau terus memberi alasan. Hari ini kita memilih untuk berubah atau kekal di tempat yang sama. Dengar baik-baik pesanan ini. Pilihan kecil yang kita buat setiap hari sedang menentukan hidup kita di masa depan. Jika kita memilih disiplin hari ini, kita sedang memilih kejayaan esok. Jika kita memilih sabar hari ini, kita sedang memilih ketenangan masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu hidup menjadi mudah baru mahu berubah. Berubah dahulu, insya-Allah hidup akan menjadi lebih baik. Hidup bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling konsisten membuat pilihan yang betul. Ingat pesanan pengetua ini, Allah membuka jalan, tetapi kitalah yang memilih untuk melangkah. Jika hari ini hidup terasa sempit, mungkin sudah tiba masa kita menukar pilihan. Pilihan cara berfikir, pilihan cara bertindak, pilihan cara melihat ujian. Pengetua mendoakan semoga kita semua diberi kebijaksanaan untuk membuat pilihan yang membawa kebaikan bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina kesedaran dan kekuatan diri. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, hidup kita adalah pilihan kita.